Adi duk tengah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tengah sedap-sedap duk buat TikTok ni. Putus buang dah. Okey, terima kasih kepada yang melihat atau menonton video saya pada masa kini. Actually saya dalam perjalanan untuk ke Parit Buntar, bertemu ada urusan sikit. Saya sebagai ahli lembaga pelawat Hospital Parit Buntar, dan juga pada masa yang sama saya seorang kaunselor berdaftar, kaunselor bertauliah, ada KBPA, seorang nak kata sarjana, ada master ke sarjana, betul tak? Ada master ni ke sarjana, tak terus tak tunggu PhD nak jadi sarjana kan. Saya pun ada sarjana, master tu sarjana. So video ni saya nak buat, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Espanya ataupun Spain, kerana kalau tak salah saya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai mungkin tanda sokongan dan solidariti kepada Palestin. Spanyol adalah negara yang agak kuat, bagi saya negara yang kuat di Eropah yang menyokong Palestin. Dan juga saya nampak dalam suasana ni, nampak Spain atau Spanyol begitu tak setuju tentang apa yang dibuat oleh Amerika dan Israel menyerang negara Iran. Dari segi Eropah saya nampak itulah kekuatan politik yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez, orang muda yang nampak berani, tanpa rasa gentar dan takut. So sebab tu dia jadi aku ni rasa teringin nak disambung belajar dekat University of Barcelona. Tapi aku nak pergi Barcelona tu cerita dia, sebab aku nak belajar dalam bidang counselling psikologi juga, nak buat dalam bidang PhD. Tapi PhD di Eropah, mungkin kalau ada peluang untuk buat praktikal pun kat sana pun lagi bagus. Hospital kat sana kita boleh berkenalan dengan senior and seniorita dekat Espanya. Dia punya kos tu tak tahulah berapa kan, adalah duit sikit. Sikit lah, ada ribu buat lah. Kalau nak pergi belajar kat sana kan yuran ni semua kan. Dalam aku plan dalam belajar dalam 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun complete buat PhD. Kalau duit habis balik Malaysia. Kalau duit ada lagi stay kat sana ke Eropah, dalam 5-6 tahun ke 10 tahun kat sana, lepas tu baru balik Malaysia balik lah. Kalau tak ada pun, kalau dah nak ada rezeki, nak duduk di sana lama sikit lagi pun tak apa kan? Sementara nak tunggu bini aku pencet. So aku boleh ulang alik Spanyol Malaysia Spanyol sonok kan. Boleh kat berniaga berniaga minyak zaitun lah. Jangan lupa sebab Spanyol ni antara negara pengelak minyak zaitun terbaik di dunia. Kalau aku dipahamkan, Spanyol punya minyak zaitun tu, dia punya pokok zaitun dia 2 juta lebih. Bukan 2 juta, 20 juta lebih kot pokok zaitun. Maknanya dia hampir, rasanya lebih banyak pokok zaitun daripada orang. Mungkin cerita ladang zaitun ni. Lepas tu ladang zaitun yang agak terkenal di Spanyol nama Alanya. Okay, Alanya. Pangit aku nak pergi tempat tu nampak, sebab dia orang Mediterranean ni makanan dia pakai wai. Sebab tu aku ni dah mula menggunakan minyak zaitun banding minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit tu bagus, dia panggil edible oil atau minyak sayuran. Tapi cerita dia aku lebih incline untuk kesihatan, sebab kita tahun depan umur 50 tahun lah. So nak jaga kesihatan lah kan. Bukan nak jaga kesihatan, memang wajib pun. Dah mula lah penyakit darah tinggi, kencing manis tak ada lagi lah. Kolesterol pun alhamdulillah tak ada, cuma ada darah tinggi je lah. Dan aku juga seorang penderma darah, blood donor yang tegar sejak tahun 1997 sampai sekarang. So kira dah lah ni lagi dah 28 tahun, dekat 30 tahun lah. Tahun depan 30 tahun lah aku dah menyumbang darah kepada pusat darah negara lah, di pusat darah negara. So jangan duk pandang sepi kan. Kita ni ada kebaikan kalau buat kepada orang. Mungkin darah aku siapa dah pakai, Allah maklam lah. So aku halal dunia akhirat. Tak kira lah dia orang bangsa Melayu ke, bukan bangsa Melayu ke, agama Islam ke, bukan agama Islam ke, aku halal lah. Itu dipanggil social obligation.
yang mungkin aku boleh sumbangkan sumbangan kecil aku sebagai warga negara Malaysia terhadap negara dah kan. Tak payahlah nak cerita nak sembang kemas aku seorang menyumbang itu dan ini kan. Seorang pahlawan ke perwira. Aku pun perwira juga bagi darah tu. Aku bagi darah. Memang aku tak bagi nyawa tu, bagi darah. Aku pun kira perwira jugalah kan. Jangan duk kemas hampa sekepuk aja kemas. Aku pun wira negara juga. Bagi darah pun wira negara. Jangan perkecil dan perkunul sumbangan kami yang kecil ni. Maknanya kata kita seorang Malaysia ni, kita menyumbang seorang sikit apa yang patut dan apa yang mampu kita bagi. Cerita dulu betul lah. So berbalik kepada isu Palestin pula dah, isu Iran. Perang antara Iran, Amerika dan Israel. Aku menjangkakan peperangan ni dia akan mencapai summit dah pada minggu hadapan, seperti mana diwawarkan oleh Amerika Syarikat bahawasanya peperangan ni mereka akan tamatkan dalam minggu hadapan, tapi tak tahu apa lagi, maknanya menjelang Aidilfitri ke habis lah. Tetapi itu semua tergantung jugalah kepada perangai Israel. Jika Israel enggan atau ingkar menjadi budak suruhan atau palaci Amerika Syarikat, mungkin benda ni akan berpanjangan panjang. Aku seronok, bukan seronok apa kalau berpanjangan ni, aku nak tengok kesan lah. Sebab kita dunia moden ni, kita nak tengok macam mana kesan kepada Israel. Kepada Amerika tu dia ada kesan, tetapi kepada Israel dan pelobi-pelobi Yahudi ataupun Zionis kapitalis dan Yahudi Zionis ortodok, apa mereka nak tengok result dia bila jadi result tu selepas apa yang berlaku. Jika sesuatu berlaku benda yang memudaratkan, bukan memudaratkan lah, dia dah memudaratkan dah mudarat dari Israel dan Tel Aviv tu sendiri kan. So aku nak tengok kesan tu, kesan domino effect kalau seluruh dunia, harga minyak apa semua, aku nak tengok benda tu. Sebab benda ni pada aku penting supaya Israel tu mendapat pengajaran dan sepatutnya macam mana dia buat kemusnahan pada Gaza, macam itulah dia rasa akibat dah. Macam mana penduduk Palestin rasa, macam mana penduduk Iran rasa kan, macam itulah penduduk di Tel Aviv rasa. So biar secara politik dia, biar penduduk Tel Aviv atau penduduk Israel sendiri yang bagi lingkup kerajaan dia, pemerintahan dia, disebabkan tangan-tangan rakus yang dibuat oleh oleh pemimpin dia. Takat ni aku tak dengar, tak nampak pun Bibi tu ke mana, Benjamin Netanyahu tu ke mana. Setakat ni tak nampak dekat mana dia punya update ke status dia, hidup ke mati ke, wallahualam, tak tahu. Kita ni penganalisa pengulas picisan dia bukannya orang yang ahli dalam bidang. Aku hanya memerhati dan maklumat yang aku proses, dan maklumat yang aku kongsi ni semua berdasarkan daripada orang kata observation daripada berita-berita yang boleh tengok lah dekat internet lah, Al Jazeera, DRT kan. Lepas tu apa lagi kalau Iran dia ada Irna tak tengok sebab tapi dia berbahasa lebih kepada berbahasa Inggeris kan. Tapi yang banyak kat tengok Al Jazeera lah, buka dekat smart TV atau web smart TV, dia akan buka kat YouTube tu, dia akan keluar Al Jazeera lah, DRT. Pagi tadi pun tengok update tu je, nampak keadaan semasa di Beirut, sedang berlaku di Beirut. So itulah yang tengok lah. So ingat nak buat live TT ni dia tak boleh tau, tengah mandu. Aku ingat boleh, kalau tengok ada orang nak buat boleh, tak tahulah video tu dia rakam video, tapi buat live tak boleh. Aduh, nasib baik tak tahu, tengok tak tengok macam dia je violation lah, ada violation, dia cut terus lah. Strict gila ni DT ni. Dia tak apalah, dia tak mau kita keselamatan kan. Sambil duk cakap, sambil duk buat video live, bahaya. So baguslah juga kan dia jaga kita punya panggil keselamatan kita lah, supaya tidak kita merisikokan diri sendiri kan. So
So hari ni hari Khamis, jam menunjukkan 11.23 pagi. Aku on the way ke Parit Buntar. So nak cakap banyak tak boleh, tak ada mood lah. Bukan tak ada mood, tengah record video ni tak lagi nak post pasal malas. Dia kurang Selalunya aku suka buat video ni sebab ada interaction lah dengan live dengan penonton. Suka buat kat live TT lah, live TT di Shaw. Semalam pun buat sampai pukul 2 jam lebih, dekat pukul 1.30 pagi baru tidur lah. Ni pun terbabas juga lah, terbabas sok ni, terbabas kan. Lepas tu dengar pula update daripada ZRA dekat apa ni, dia punya channel lah, ada yang orang duk kopi tu Ezra kata kot. Ezra kata weh dah jam dah sur. Oi sur tu ya. Aku main pak-pak ni malah tengah-tengah main jelang tengah hari ya jam. Tengah hari jam. Aduh semua tu ya. So okey, itu takat tu lah video nak update untuk takat ni. InsyaAllah baru duk ada kat flyover kat Johor ni. Aircon pula tak pernah function, panas. Tak buat apa lagi, memang tak ada duit lah nak repair. InsyaAllah nanti akan buat video lain, buat video kempen sebagai bakal calon parlimen di P057 Parit Buntar. InsyaAllah jika ada kena gaya, ada duit, InsyaAllah aku akan masuk tanding pilihan raya lah untuk parlimen P057 Parit Buntar. Bakal calon. Kalau yang nak sponsor ke, nak menyumbang ke, dia alih-alihkan lah. RM1 sudah, jangan bagi banyak, bagi RM1 sudah. Saya minta RM1 lah. Aku minta RM1 je kan. Aku jenis RM1 je, tak payah bagi banyak-banyak. Aku tak mau juta-juta, aku nak RM1 je. Kalau 100,000 orang bagi, mana RM100,000 cukup lah kan. Kita bukan nak kaya pun. Kalau nak masuk habuan lepas apa, yuran ni ya, yuran untuk bayar kat PBT, untuk bahan kempen kan. Lepas tu yuran untuk masuk pertandingan berapa ribu, 15,000 kot kalau untuk calon parlimen ni. Lepas tu itu je lah, untuk bahan-bahan kempen. Lepas tu orang kata apa, upah orang buat kerja, buka bilik gerakan ke apa, takat tu lah untuk cabar. Kalau ada ni kita bagi imbuhan lah kan, upah depa nak bantu depa tak pergi kerja, kami cuti semua, kena ada sagu hati juga bagi orang yang bantu kita ni. Tak banyak, aku tak perlu banyak-banyak sebab bahan kempen aku lebih kepada online, lebih kepada video, lebih kepada media sosial. Aku tak mau guna bahan-bahan bercetak ni. Dia payah, dia bagi kotak apa ni, dekat tiang-tiang lampu kan, tiang-tiang elektrik kau semua, sampai duk gantung sini bahaya. Ada botol yang tergantung lah, poster, banner besar-besar. Tak mau. Aku lebih pendekatan aku soft approach. Menang kalah itu lain cerita. Andai kata rezeki Tuhan sebab perancangan Allah lebih tepat daripada perancangan kita. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah kita merancang, Allah Ta'ala pun merancang. Perancangan Allah itu adalah sebaik-baik perancangan lah. Kemudian untuk rezeki itu Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Andai kata dikatakan terbaik untuk aku menang di Parlimen P057 Parit Buntar, aku menang, maka menanglah aku. Tapi kalau kalah, kita cuma usaha je. Tak takut kalah menang tak takut. Dia bukan satu orang kata apa, dia panggil satu tekanan pada aku untuk perkara-perkara ni, insyaAllah. So takat tu dululah. Aku end live video video pada pagi ni, insyaAllah. So jangan lupa nanti kepada adik-adik generasi Z, Gen Z untuk memilih dan mengundi saya, insyaAllah, jika saya dicalonkan untuk menjadi calon di Parlimen P057 Parit Buntar. Parti apa kita rahsiakan dululah. Kita jangan cerita lagi. Tapi insyaAllah saya akan cuba usahakanlah berbincang dengan kawan. Kalau ada rezeki saya akan masuk tanding ni. Saya akan cerita dia, kalau ada rezeki sebutlah, saya ada rezeki, saya dah lapik dah perkataan dia. Kalau tak ada rezeki, mana tak bertanding lah. Kalau ada rezeki, tanding lah. Kalau bertanding, tolong undi saya lah. Cerita dia bagi saya menang, insyaAllah saya akan buat pembaharuan di dalam negara Malaysia. Semoga dengan baki hayat yang ada, saya bolehlah menyumbang sedikit ikhtiar ataupun orang kata apa,
usaha kepada ke arah pembangunan Malaysia yang lebih gemilang, yang lebih hebat dan lebih bermakna untuk citra rasa dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih. So ayuh kita bina Malaysia yang berwajah baru, lebih dinamik, lebih mantap dan lebih gemilang. Dan saya tutup dulu dengan sebagai saya seorang aktivis dalam memerangi rasuah dengan hashtag rasuah musuh nombor 1 negara. Dan insya-Allah saya nak lancarkanlah untuk, dan tidak bincang dengan kawan-kawan, jika ada peluang untuk membuat satu crowdfunding ni ataupun social enterprise lah, untuk produk ni apa. Saya ingat saya dapat stiker stiker dengan harga jualan tengoklah lebih kurang dalam RM1 atau RM2 sebagai tabung untuk masuk dalam pilihan raya ni. Stiker tu nama dia stiker hashtag rasuah musuh nombor 1 negara. Jika ada tu pasang lah dekat kenderaan ke apa kan. Kita sama-sama lah menangani rasuah. Kita hapuskan rasuah daripada negara ni untuk membina negara kita yang sejahtera, cemerlang, dan lebih mantap lah masa hadapan, untuk memenuhi citra dan aspirasi seluruh rakyat Malaysia. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.